So next what you need to do, you just total up kan lah. Ni lah 1 darab 2 kuasa kosong berapa. Contoh 1. Hello everyone, I'm back for chapter 2, bab 2, asas nombor matematik tingkatan 4 for part 1. Okay, so hari ni saya nak tengok ataupun ajar you guys lah macam mana nak faham asas nombor, basic, starting from basic. Okay, so apa yang you guys kena tahu? Okay, kita tulis dululah. Okay, kita tulis dulu apa yang awak kena tahu dalam this chapter. Okay. Right, let me tulis first. Okay, so kita ada bab 2, asas nombor. Ataupun kalau dalam bahasa Inggeris adalah base number. Okay, base number ni kalau you dah belajar dalam ICT ataupun ASK, dia ada 1001 nombor binary, that is base number. Sebenarnya one of binary adalah salah satu nombor asas. Okay, asas nombor. Okay, alright. So kita kena kenal dulu apakah asas nombor. Okay, untuk pengetahuan kamu, asas nombor ni sebenarnya dia ada di semua nombor. Okay, cuma dalam kehidupan harian kita hanya memakai nombor asas 10. Okay, kalau cakap je asas 10 ni, contohlah saya tulis RM RM10. Okay, tapi dia sebenarnya adalah 10, asas 10 sebenarnya, tapi kita tak pernah cakap pun. And because this one adalah things yang kita belajar, tapi kita tak ada inform orang lah. Maksudnya kalau kita tak bercakap dengan orang luar macam tu. Okay, so asas nombor ataupun asas 10 adalah daily use lah. Okay, kalau kita cakap contoh 35, 37, all that is daily use, which is asas 10. Okay, so now dalam chapter ni, okay, saya go through sikit dalam topik asas nombor ni. Yang pertama, apa yang you kena mahir adalah, yang pertama adalah penukaran. Okay, penukaran asas. Okay, you kena mahir untuk menukar asas. Tukar asas apa, cikgu? Okay, asas, contoh asas A kepada asas 10. Okey, asas 10. Okey, asas A ni apa pula? Asas A ni contohnya selain daripada asas 10 lah. Contoh asas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ke asas 10. Kenapa nak tukar pada asas 10? Sebab asas 10 ini adalah nombor asal. Macam saya bagi tahu, daily use. Bila dia daily use, you tak adalah rasa awkward sangat kalau you would like to calculate. Okay, so you kena tahu juga. Kalau macam in case whatever things, at least you boleh convert kepada asas 10. Okay, asas A kepada asas 10. And then, ada satu lagi which is adalah asas A kena lalu asas 10. Okay, and then dia kena pergi pula ke asas B. Dia macam another level. Okay, ni pun you are learning in this chapter. From asas 10 pergi kepada asas B. Okay. Alright, so makna kata kalau you nampak dekat sini, saya pakai warna green lah. Okay, as you can see from here, kalau asas A. Okay, alright, contoh this one is asas B. Kalau you nampak dekat sini, jelas nyata sekali, dekat sini is the main key. Maksudnya kalau you lemah dalam topik asas nombor ni, mungkin you lemah dalam penukaran ke asas 10 dulu. That is the super duper basic lah. Okay, you kena tahu that one first. Okay, alright, ni benda yang macam kalau you cakap tentang asas nombor, this is the thing, checklist yang you kena tanya diri. You boleh buat ke, you tak boleh buat. Okay, so ini yang pertama. You checklist yourself. This one is number 2. Okay, sekejap lagi barulah kita pergi kepada kiraan. And then kita ada juga, selepas kita dah pandai tukar asas, barulah kita akan dikenalkan dengan operasi lah. Tambah, tolak dan juga tambah, tolak dan juga tambah dan tolak asas,
Ni matrix. Saya tengah bercampur dengan matrix pula. Okay, tambah dan tolak asas. Okay, asas nombor. You akan belajar macam mana nak tambah dan tolak. And then the last one, selalunya we come up dengan all the things di dalam bahagian soalan aplikasi asas nombor. Okay. So, dalam bila you bercakap tentang asas nombor ni, alright, so ini adalah perkara yang you should ask yourself first lah. Adakah you dah lepas ketiga-tiga ni, 1, 2 dan 3. Alright, before you go to number 3 and number 2, normally penukaran asas adalah yang super duper penting. Alright, so ask yourself first, adakah you guys dah lepas this thing? Okay, so untuk seterusnya kita nak tengok penukaran asas. Kita nak tengok one by one. We would like to go through one by one, which is penukaran asas. Alright, so let's go for penukaran asas. Kita akan go one by one lah, part by part. Okay, kita nak pergi penukaran asas A kepada asas 10 terlebih dahulu. Alright, okay, jom kita tengok. Okay, kita nak buat the first part. Okay, kita nak buat penukaran asas. Okay, penukaran asas. Okay, first. Penukaran. Okay, asas A pergi kepada asas 10. Okay, I call this as kaedah darab. Kaedah darab. Oh, apa ni? Okay, I call this as kaedah darab. Multiply method lah. Okay, sebagai contohnya, contoh. Okay, tukarkan. Okay, contoh. Tukarkan asas berapa kita nak. Contoh kalau kita buat, contoh kita tukarkan 1011. Binary number, asas 2. Kepada asas 10. Okay, dia suruh tukar daripada binary 1011 kepada asas 10. Dia suruh tukar. So, kita ada dua cara. Yang pertama, kita pakai manual method. Okay, yang kedua, kita pakai calculator. Okay, alright. So, semua orang akan macam, wow cikgu, then pakai calculator lah. But, bear in mind, kalau you nak kira calculator, dia hanya boleh melibatkan asas 2 ke 10, asas 8 ke 10. Okay, pergi asas 10 dan yang terakhir adalah asas 10 lah. Asas 10. Maksud saya, contoh 2 ke 10, 10 kepada 2. So, within this sahaja yang you boleh tekan calculator. Which is dalam contoh saya ni bolehlah tekan calculator. But we try kita try dua-dua lah manual. How to do the manual. Okay, manual. Okay, kita go through the manual terlebih dahulu. Okay, apa kita nak buat kaedah darab? 1, 0, 1, 1. Apa yang you kena buat adalah you letak 1, dia adalah asas 2 kan? 2 kuasa 0, 2 kuasa 1, 2 kuasa 3 dan 2 kuasa 4. Here, and put the darab in the middle. 1, darab, darab. So, next what you need to do, you just total up kan lah. Ni lah 1 darab 2 kuasa 0 berapa? Contoh 1. Campur. 1 darab 2 kuasa 1. 2. Campur. 0 darab 2 kuasa 3. Whatever darab dengan 0, it always 0. Plus 1 darab 2 kuasa 4, which is 16 kan? 2 darab 2, 4, 4 darab 2, 8. 8 kali 2 is 16. So, kita akan dapat lah. Alright. 0, 1. Oh, 1. Oh, lemak cikgu. Tersilap ni. Sekejap.
2, 3 cikgu apa lah terlajak-lajak 2 here and then 3 here. Silap saya. Okay, so 1 darab 2 and then kita ada kosong. Dah betul. Campur dengan 8 lah. And then so kita dapat 11 asas 10. Okay, so ini adalah menggunakan kaedah manual. Kalau nak tekan kalkulator, macam mana nak tekan kalkulator for this cara? Okay, ataupun untuk menekan kalkulator untuk topik ni. Okay, kalau nak pakai kalkulator, okay, basically you ada 2 types of calculator kan, which is 570 EX and also another one adalah Classwiz sendiri. Okay, so nak guna kaedah kalkulator ni, sekejap lagi cikgu akan sambung untuk part 2. Jumpa cikgu dekat part 2 nanti Okay, bye-bye.